JP Morgan dah bagi warning, harga minyak boleh naik sampai $130 per barrel. Itu double daripada harga semasa ini. Pada 13 Jun lepas ni, Israel dah lancarkan serangan paling besar terhadap Iran sejak tahun 1980-an. Target mereka, kemudahan nuklear, pos tentera dan yang paling penting, infrastruktur tenaga minyak dan gas Iran. Israel serang South Pass, gas field Iran. Itu adalah field gas asli terbesar di dunia. First time dalam sejarah Israel serang infrastruktur minyak dan gas Iran secara directly. Respon Iran memang keras. Mereka tembak beratus-ratus misal balistik ke Jerusalem dan Tel Aviv. Pasaran minyak terus naik 13% dalam masa sehari daripada paras 65-67 ke paras 78 per barrel. Bursa saham jatuh, Bitcoin jatuh, emas pun terbang. Amaran JP Morgan ini, kalau worst case scenario berlaku, minyak boleh naik sehingga 120 hingga 130. Sebab yang paling bahaya kalau Iran tutup Strait of Hormuz, laluan yang mana 20% minyak dan gas melalui setiap hari. 18 hingga 20 juta barrel sehari akan hilang daripada global supply. Iraq, Saudi, UAE, Kuwait juga boleh kena impact sebab mereka ekspor again hampir 20 juta barrel sehari melalui Selat Hormuz ini. Saudi memang ada laluan pipe, tapi kapasiti pipeline ini jauh lebih rendah daripada laluan kapal melalui Selat Hormuz. Inflation dunia baru je start nak turun. Sekarang ini boleh meningkat kembali. Transportation cost akan meningkat, manufacturing cost akan meningkat, agriculture pun juga akan meningkat, sehingganya harga oil meningkat $100-130. Tambah pula dengan perang tarif Donald Trump, maka berkemungkinan inflasi akan semakin meninggi. Untuk short term, kita boleh menjangkakan aset-aset safe haven akan meningkat, terutamanya pasaran oil dan saham-saham syarikat berkaitan dengan oil and gas. Dalam keadaan geopolitik global yang huru-hara ini, pasaran oil ini boleh jadi ekstrim. Dan kalau tiada tanda-tanda suhu geopolitik menurun, saya setuju dengan JP Morgan, oil maybe boleh try $100 hingga $130 dalam masa yang terdekat ini.